Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Khabar semua Tachahao. Ini Lao Shi first time guna ilmu punya apps ni untuk ajar, untuk menyampaikan sedikit perkongsian lah berkaitan dengan Mandarin ataupun bahasa Cina. Okey. Baik, apa khabar semua Tachahao. Lao Shi tak pasti ada berapa dalam ni yang akan menonton ni. Okey, tapi tak apa. Lao Shi akan cuba sedaya upaya untuk meringkaskan dan menjadikan lesson kita menarik lah. Okay, sebelum start, Lao Shi nak memperkenalkan diri. Lao Shi, okay, Lao Shi tu dalam bahasa Cina. Lao Shi tu cikgu dalam bahasa Cina. Okay, diberi nama Muhammad Ar-Rashid bin Muhammad Saiful Wong. Okay, yes, Lao Shi ada surname Wong. Okay, half Chinese lah. Ayah adalah Cina dan mak adalah Melayu dan bersekolah Cina juga. Okay, dan Lao Shi sekarang ni bekerja di IPG, yang menguruskan guru-guru pelatih lah. Okay, so malam ni untuk first lecture ni, okay, kita terus dive in, kita terus masuk kepada komunikasi dalam bahasa Cina. Alright. So kita Malaysia ni pelbagai kaum, okay, dan yang majoritinya adalah 3 kaum utama tu lah. Okay, saya rasa Lao Shi rasa dalam ni anak-anak murid ni biasa kan jumpa dengan kawan-kawan yang berlainan bangsa, especially yang Chinese kan. Kadang-kadang curious apa yang diorang sedang cakapkan sebenarnya kan. And then banyak juga yang mungkin penonton ataupun anak murid semua biasa dengar bila ada kelebihan berbahasa Cina ataupun bercakap Mandarin ni je ada kelebihan-kelebihan yang tersendiri. Banyak. Okay, betul Lao Shi pun sendiri ada banyak pengalaman di mana bila kita menggunakan bahasa Cina ni, contoh yang paling mudah yang biasa anda dengar adalah mendapat harga yang agak murah untuk barang kalau kita pergi berbelanja kan. Itu biasa dengar kan. Okay, and then yang kurang menariknya kita curi dengar, kita boleh faham kalau orang mengata kita ke kan. Itu yang sisi yang agak kelakar lah Okay, tapi tak apalah, itu mungkin dalam sepanjang kelas ni mungkin kalau Lao Shi tercerita, insyaAllah kita boleh kongsi bersama lah Alright, so kenapa sebelum kita start ni, kenapa nak kena belajar bahasa ni kan. Yang pertamanya sebagai satu nilai tambah lah kepada kita untuk komunikasi. Macam kita boleh berkebolehan berbahasa Inggeris, kita senang nak berkomunikasi. Okay, kalau nak sekarang ni pun AI pun banyak, translator pun banyak. Tapi Lao Shi nak cakap terus terang, tak semua accurate. Kecuali kalau kita translate ke bahasa Inggeris pun kadang-kadang tak accurate. Memang pelik. Kalau direct translation pun jadi lagi pelik. Okay, ada yang boleh direct translation macam 吃饭 makan nasi. Tapi ada certain perkataan ataupun ayat yang kita memang tak boleh direct translate, dia jadi perkataan yang lain. Ataupun kalau direct translation, contoh kita macam guna Google Gemini ke ataupun ChatGPT direct translation kan. Lepas tu kita pula letak pula dekat mana-mana poster, lagilah malu jadi lagi pelik lagi. Okay, baik. Satulah sebagai nilai tambah untuk kita berkomunikasi, mudah untuk kita mengenal dan berkomunikasi dengan orang lah. Ini pengalaman Lao Shi sendirilah bukan je Lao Shi ni nak kata Lao Shi ni Cina mudah untuk belajar, tak juga Okay, ada je ramai kawan-kawan Lao Shi yang berbangsa Melayu yang sama dengan Lao Shi belajar di sekolah Cina, yang mereka memang sampai sekarang pun masih menggunakan dan mereka kata memang mudah lah. Okay, baik. So itu sedikit sebanyak pengenalan lah kenapa ada kelas Mandarin ni yang first ni dalam sesi kita ni.
Okay, untuk yang lebih kurang 10 minit pertama ni sedikit pengenalan berkenaan dengan Lao Tzu. Okay. Apa lagi mungkin boleh kita teruskan kot untuk yang pertama lah. Okay. Okay, yang pertamanya. Baik. Kalau kelas biasanya, kalau kelas biasanya kita perlu mengenal macam mana yang pertamanya kalau dalam pertuturan ni, especially dalam Mandarin ataupun bahasa Cina ini kita kena tahu macam mana nak sebutan yang betul. Kita tak boleh nak accurately, itulah saya faham. Tak kisahlah. Even ada certain Chinese, kawan-kawan cikgu yang Chinese pun yang tak pandai cakap bahasa Cina pun mereka jadi pelat dalam bertutur dalam bahasa Cina. Dia tak semestinya kena secara tepat directly dengan apa petutur sebenar yang bercakap. Okay, kalau Lao Shi boleh kongsi sedikit, ini pengalaman Lao Shi dengan pelajar-pelajar Taiwan dan juga pelajar-pelajar daripada Beijing. Mereka, ni Lao Shi nak cerita, kongsi sikit Lao Shi bertutur bahasa Cina dengan mereka. Yang ni rakan-rakan ataupun masa Lao Shi buat exchange student lah. Mereka kata pertuturan kita, Cina kita lah, ataupun pertuturan Malaysia punya Chinese dengan Asia lah, Singapore, Malaysia especially, mereka selalu berinteraksi dengan kita. So mereka kata, kenapa kita punya Mandarin ini pelik? Bagi mereka pelik. Ya. Kalau ikutkan kalau anda pernah tengok cerita Cina cerita Cina di TV kan, especially cerita Cina yang macam daripada Taiwan dan Hong Kong tu biasalah kan. Kalau Mandarin ini Lao Shi fokuskan kepada Mandarin. Mandarin ini dikira macam satu dialek rasmi. Okey, dialek rasmi mereka punya Lao Shi boleh sebut sebagai tajwid lah, senang cerita tajwid lah. Memang mereka tekankan tau bunyi tu. Macam Cina kita boleh rasa kita macam alah lah macam tu. Kita macam bahasa Melayu boleh lah. Kita punya slang-slang tambahan yang istilah mereka macam malas lah. Okey, sebutan tu tak tekan. Okey. Dah terlanjur cerita pasal dialek, okey. Macam Rasul cakap tadi, Mandarin adalah bahasa rasmi. Even Singapore pun telah menetapkan kalau nak cakap bahasa rasmi bahasa Cina adalah Mandarin. Mana-mana pun yang pertutur dalam bahasa Cina rasminya adalah Mandarin, Mandarin dialek. Okey. Kalau anda biasa tengok sekarang ni TikTok punya shorts banyak yang berkaitan dengan drama Cina yang pendek-pendek tu kan, itu semua Mandarin. Okey, sebab dah kurang dah. Kalau masih lagi tengok TV kan, drama-drama tu kan, contoh macam cerita-cerita Stephen Chow, kalau kenal Stephen Chow lah. Okey, Stephen Chow tu dia menggunakan dialek. Okey, dialek Hokkien. Dan biasanya dua lah yang famous, yang biasa dalam cerita kita nampak adalah Cantonese, dan jarang sekali ada Hokkien. Kita kalau Malaysia ni juga ada yang paling orang kata pekat lah iaitu Hakka lah, yang kalau terus terang Lao Shi kata kalau Lao Shi dengar dialek Cantonese okey lagi, Hokkien Lao Shi punya keturunan adalah Hokkien. Tapi Lao Shi sendiri pun tak mahir, tak dengar, tak boleh nak faham Hokkien ni sebenarnya. Okey, yang satu lagi adalah Hakka. Dia sebenarnya banyak, dia ikut suku sebenarnya. Dia macam kalau macam kita Melayu, kita ada dialek Malaysia, kita ada dialek Kelantan, Terengganu, Kedah dan sebagainya. Okey, tapi saya nak cakap ni, kalau dalam bahasa Cina, dialek itu kan dia dah macam ke arah bahasa yang lain. Okay, kadang-kadang kita tak faham pun, especially Hakka. Kalau nak tahu yang Korean dengan Japanese tu juga, kalau Japanese saja lebih banyak yang sama sikit perkataan dia dan sebutan dalam bahasa Cina. Ialah dia macam serumpun lah macam kita dengan Indo, macam dengan Brunei, dengan inilah rantau Asia ni lah, Asia Tenggara ni. Okay, macam tu lah lebih kurang bahasa Cina juga. Okay.
So untuk mudah faham, kalau biasanya kalau kita dengar dekat apa orang Cina kita sebut, okey, ataupun di TV-TV sekarang ni, itu semua adalah menggunakan Mandarin. Okey. Baik. So jelas kat situ Okey. Alright. So itu juga sebagai pengenalan, okey. Sebagaimana yang Lausi sebut tadi, tujuan kita berkomunikasi ni kita bukannya nak betul-betul tepat. Seperti kalau dapat tepat tu memang baguslah Okey, jangan bimbang. Ini macam dia bukan kita baca Al-Quran, kita tajwid tu kena betul. Okey, tak. Ini uh, boleh faham. Kita boleh bertutur, kita boleh balas, kita boleh dengar pun kita faham apa yang dikatakan. Bahasa Cina ni dia menggunakan simbol dan perkataan satu-satu. Okay, kalau pernah tengok apa simbol Cina dekat luar-luar tu, dia satu huruf tu ataupun satu simbol Lao Tzu sebut sebagai simbol lah, mudah lagi. Okay, simbol itu menunjukkan satu perkataan kalau dalam bahasa Melayu. Kalau Lao Tzu boleh tunjuk, okay, satu contoh perkataan saya saya. Oh, Lao Tzu tak boleh guna whiteboard ni. Macam mana nak guna whiteboard ni? Minta maaf lah, baru pertama kali guna ni. Okay. Okay, alright. So tak apalah. Kalau saya ada whiteboard tapi dia akan jadi terbalik. Okay lah. Tapi saya tunjuk sikit lah. Okay. Okay. Kat ini terbalik tau. Okay. Dia terbalik. Dia macam ni contoh. Okay. Dalam satu perkataan ini, okay, dia membawa satu maksud dah. Kalau macam bahasa Melayu, kita nak kena contoh macam saya, kita perlu kita sambungkan dua suku kata menjadi satu perkataan dan membawa maksud. Okey. Kalau dalam bahasa Cina satu simbol itu satu sebutan dah membawa satu maksud. Okey. Dan hampir semua karakter ataupun simbol dalam bahasa Cina, dalam Mandarin membawa satu maksud. Dan ada kalanya satu sebutan, dengar okey, satu sebutan, yang ini kena berhati-hati. Satu sebutan itu sendiri telah membawa pelbagai maksud. Okey, mesti macam blur kan apa benda yang Lao Tzu cakap ni sebenarnya kan. Okey, Lao Tzu bagi contoh. Dan ini rata-rata anda pernah alami. Okey. Cuba imbas Lao Tzu, kita imbas balik. Okey, contoh anda pergi ke shopping mall ataupun hotel ataupun mana-mana tempat lah. Biasanya dekat shopping mall ataupun hotel lah. Kita masuk ke dalam lift. Kita nak cari floor nombor 4. Tapi dia tulis 3A. Selalu jumpa kan? Kenapa? Ramai yang mungkin anda pernah tengok kat TikTok sejelaskan kenapa apa semua, tapi dia tak secara terperinci. Kenapa? Okay, baik. So, Lao Tzu terangkan sikit malam ni kenapa mereka sangat sensitif okay, certain Cina yang beragama Buddha especially ataupun yang memang mengamalkan konsep feng shui, mereka sangat-sangat sensitif dengan nombor 4. Okay, kenapa nombor 4? Ini kita kaitkan dengan yang tadi Lao Tzu cakap tu, berkaitan dengan satu simbol, satu huruf yang membawa banyak maksud perkataan. Okey. Okey, baik. Dalam bahasa Cina, okey, dalam Mandarin bahasa Cina, 4. Okey, 4. Lao Tzu sebut I, San, Si. Okey, I, San, Si. Okey. 4 apa? Sebutan 4? Okey, cuba sebut sendirilah apa pernah bagi anda yang sedang melihat sekarang ni. Okey. Sebut ini nombor dalam bahasa Cina ini Okey. I, San, Si. Okey, sekali lagi I,
一、二、三、四. Okey, nampak tak? Dalam bahasa Cina, dia ada tajwidnya. I, er, san, si. Okey. So, balik semula kepada tadi ceritanya. Kenapa nombor 4 ni sangat sensitif? Okey. I, er, san, si. 1, 2, 3, 4. Ni baru 4 je baru 4 je. Okey. Kita buang yang 3 tu, kenapa fokusnya kepada 4? Okey, se. Okey, se. Dia punya hawa bunyi se tu, okey, membawa kepada dua maksud. Okey, dalam dalam dunia laki dengan taumeh ataupun malang. Okey, kenapa orang Cina tak suka 4 ni? Sebabnya sebutan dia hampir sekali dengan perkataan innalillah. Perkataan sebutannya adalah meninggal dunia. Okey, sebab itulah dalam sebutan-sebutan bahasa Cina ni kadang-kadang kita perlu berhati-hati. Okey. Satu perkataan SI, kalau kita rumikan dia, okey, betul lah alfabet rumikan dia, okey, SI, okey, se, okey, itu boleh membawa sebutan angin tu se, 4. Kalau yang satu lagi yang meninggal dunia tu, dia sebutannya adalah se. Agak berat dan agak kasar juga. Rasa minta maaf, cuma rasa nak bagi contoh. Okay. Contohnya itulah sebutan yang hampir sama tapi dia membawa kepada banyak maksud. Sama juga dengan perkataan nombor 3. Kenapa orang Cina suka 3? San. Kalau tengok nombor plate orang Cina yang betul-betul mengamalkan memang orang-orang kaya lah biasanya, dia akan pilih nombor 3. 3. I, er, san. San, 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 san. San ni bermaksud 3, betul? 3, dan juga dalam sebutan yang hampir sama bermaksud atas. Sang. San, sang, sang. Ataupun bermaksud gunung. Okay, so dalam kefahaman, dalam mereka punya kefahaman keuntungan, okay, semua kekayaan mesti naik atas. Sang, 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 sang. Sang tu naik ataupun atas. Okay, sang itu satu sebutan itu sahaja boleh membawa dua maksud, iaitu naik ke atas ataupun kedudukan atas. Satu lagi yang bunyi nak dekat sama tapi tebal dia berbeza, shan itu bermaksud gunung, maksudnya harta sebesar gunung. Okey, itulah dia punya rasional kenapa 3 itu. Okey. Baik. So, untuk the first conversation yang kita akan buat pada malam ini, molek kalau kita kenal diri ataupun dalam bahasa Melayu, kalau dalam bahasa Malaysia kata ganti nama diri. Okay, kita ada pertama, kedua dan ketiga. So dalam bahasa Cina pun ada juga. Okay, yang biasa kita gunakan, yang mungkin anda pun familiar dengan 3 perkataan ini. Okay, yang pertamanya adalah WO. Cuba sebut WO tu macam mana sebutan dia. Okay, war. Okay, war. War. Okay, sebutannya adalah war. Ataupun bermaksudnya adalah saya. Okay, war. Okay, war. Saya maksudnya. Okay lah, saya tak dapat gunakan whiteboard. Alright, tak apa. Okay, war tu yang pertama perkataan pada malam ni untuk anda adalah saya. War. Senang memperkenalkan diri, mesti kata war, saya. Dia berbeza dengan perkataan bahasa Melayu. Okay, saya hanya memerlukan satu simbol ataupun satu sebutan bermaksud saya. Kalau bahasa Melayu kita guna saya ataupun aku.
Okey, kata ganti nama diri untuk diri sendiri kan. Okey, saya ataupun aku. Tapi dalam bahasa Cina, konsepnya adalah satu je, wo. Okey, sebut betul-betul, wo. Wo. Okey, saya wo. So, kalau dalam bahasa Melayu kita kadang-kadang kita nak cakap dengan orang, kita guna saya. Kalau orang yang rapat dengan kita ataupun kawan-kawan sahabat baik, kita guna aku. Kan? Kadang-kadang orang ini kita tak tahu nak guna aku ke nak guna saya. So dalam bahasa Cina, bahasa Mandarin mudah. Wo. Itu sahaja. Wo. Okay, satu sahaja adalah wo. Saya. Okay. So jelas Wo. Okay. Yang seterusnya, 接下来. Okay, Lao akan mula tambah sikit-sikit bahasa Cina. Okay. Seterusnya adalah kamu ataupun awak. Ni. And I. Ni. Okay. Sebut betul-betul. Ni. Dapat Ni. Okay. And I. Ni. Kamu ataupun awak. Okay. Kalau daripada situ, okay, dan saya wo, awak, apa dia tadi? Ni. Macam mana pula dengan dia? Dia sebutannya adalah TA. TA. Cuba sebut TA tu macam mana nak sebut? Mesti ramai yang akan sebut dia sebagai ta. Huruf ta. Ta tu kan, ta. Okay, kalau dalam bahasa Cina, okay, dalam alfabet bahasa Cina, gabungan tu, okay, T itu mesti ada bunyi angin. Okay. Sebutannya adalah seperti ini kalau dia tu adalah ta, ta. Kalau dalam Jawi kita ada ta marbutah tu kan. Ta, te, tu kan. Ta, mesti ada keluar angin itu. Dia tak boleh ta, tak boleh. Okay. Dia ta. Okay. Perasan kan, kenapa Lao-Shi punya sebutan itu ada kejap ke dalam, kejap ke bawah, tiba-tiba ke atas pula. Okay, sabar tak apa. Okay, kita ulang balik. Yang pertama tadi apa dia? Wo. 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 Mesti ke dalam Wo. 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 Kamu maksudnya, kamu dalam bahasa Cina, ni. 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 Okay. Dia dalam bahasa Cina, ta. Ta. Okay. So kalau kita gabungkan jadi 3, wo, ni, ta, saya, awak, dia. Okay. Nampak tak dekat situ? Okay. Macam tadi, yang first tadi pun kita dah tengok tadi nombor kepada 4 kan. I, san, si. Lepas tu kita tambah pula lagi kata ganti nama diri, wo, ni, ta. Okay. Nampak tak? Okay, nampak macam pelbagai bunyi yang Lao-Shi sebut malam ni. Betul? Okay, alright. So, bila dah dengar bunyi ni, okay, barulah Lao-Shi nak terangkan. Okay, dalam Mandarin ini ada 4 jenis bunyi. Boleh Lao-Shi kata 4 jenis bunyi lah. Okay, 4 jenis bunyi. 4 jenis kira macam tajwid lah. Dalam kita belajar Quran ada tajwid kan, ada tanwin dan sebagainya. Okay, dalam bahasa Cina ni dia punya hukum dia ada 4. Hukum sebutan tu ada 4. Okay, kalau anda pernah tengok dalam buku mana-mana pergi kedai buku kan, tengok buku bahasa Cina tu yang ada tulis perkataan Rumi tu, perkataan alfabet tu,
dia mesti ada simbol tanda baca. Okey? Contohnya macam ini. Okey? Sekejap Laoshi cuba. Alright. Okey. Kalau dalam bahasa Cina, okey, ini adalah sebutan pertama. Okey. Sebutan pertama macam tadi yang ta, ta, ta. Dia mesti macam di awang-awang sebutannya. Ta, a, a. Okey. Sebutan yang pertama. Okey, itu sebutan dalam Mandarin. Okey, yang sebutan yang kedua ini. Ini adalah sebutan yang kedua. Okey, kedua ni macam dia menaik daripada bawah naik ke atas. Dia macam kita nak tanya, kan dia okey. Yang ini sebutan yang ketiga. Okey, sebutan yang ketiga. Yang ini yang sebutan tadi yang saya tu. Wo. Wo. Dia ke dalam dia wo. Wo. Okey, dan yang terakhirnya adalah yang ini. Okey, sebutan yang keempat. Okey, iaitu daripada atas menjunang ke bawah a. Okey, a. Okey, a. Nampak tak Okey, kita ulang balik. Yang pertamanya adalah kita gunakan perkataan a lah. Okey, a. Okey. A ni kan. A. Okey, sebutan yang pertama a. A. Itu 4 sebutan. Cuba praktis. Sekali lagi Laoshi sebut. A. A. Okay. Alright. So, kalau dalam bahasa Cina biasanya anda akan nampak wo. Wo. Tadi yang saya tu kan, wo. Wo. Sebutan yang ketiga. Wo. Okay, wo. Nampak Itu cara nak sebut dalam bahasa Cina. Sebab tu kita nampak orang Cina macam gaduh ke apa kan. Tak Itu cara nak sebut mereka untuk setiap perkataan itu nak membawa maksud apa. Dia tak ada subtitle kat sini, dia tulis tak ada. Okey. Biasanya kita akan sebut berdasarkan bunyi tu kita agak ada apa benda yang dia nak cakap. Okey, baik. Saya bagi contoh. 我要吃饭. Nampak macam-macam kan dia punya bunyi. 我要吃饭. Yang ini paling kita akan gunalah, Malaysian kita akan guna. Saya nak ataupun saya hendak makan nasi. Kalau direct translation saya hendak makan nasi. Fan. Kalau yang ini tak ada masalah kalau direct translation. Memang betul. Saya nak, yao tu hendak, makan, shi, mesti tebalkan. Shi, fan. Fan itu kalau direct translation ni bermaksud nasi. Tapi dalam Mandarin, shi fan itu boleh membawa maksud pergi makan pelbagai jenis makanan. Contoh, 我要去吃饭了，吃饭了，吃饭. Contoh itu pendek itu yang biasa bahasa khas bahasa pasar lah kita kata, 吃饭吃饭.
吃饭. Dia macam kita cakap bahasa Melayu kan, tak sepanjang masa kita akan cakap secara ayat yang apa, satu persatu kan. Okey. So dalam kelas Lausu juga, Lausu akan ajar macam mana kita nak cakap secara natural, yang mudah dan natural. Contoh macam tadilah. Okey. Baik. So, balik semula kepada tadi yang sebutan tadi. Okey. Lausu nak anda yang sedang menonton ni, okey, cuba teka. Okey, antara 4 ini yang Lausu akan sebut ini adalah sebutan yang keberapa? Sebab kita nak identify dulu, kita nak dengar, kita nak tahu dulu, jelas dulu, dengan sebutan itu. Okey, alright. So, yang pertama, Lausu akan campur-campur. Okey. Sebutan yang keberapa tu? Ah. Alright, so bagi yang teka, itu adalah sebutan yang keempat, anda hebat. Okay, so betul, itu adalah sebutan yang keempat. Okay, okay, daripada atas turun ke bawah, menghentak. Okay, i, ini juga membawa maksud lapar. Kan sekarang ni time dinner, kebanyakannya orang sekarang ni nak tengah cari makan kan, pukul 8.30 sekarang ni. Okay, so esok boleh gunalah sampai tengok ni. Okay, boleh gunakanlah dengan kawan-kawan Cina. Kata contoh mailing. Contoh mailing, tak masalah mailing mana mailing. Saya sangat itu dah membawa maksud saya sangat lapar. Dengan perkataan tu je lah, itu bermaksud lapar. Okay, mail, ayo, Aming, saya lapar lah. Mungkin bos ke, nak cakap dengan bos ke, bos, perut, okay, tu sebutan yang keempat. Okay, dia sama dengan sebutan nombor 2 tadi. Okay, alright. Kita teruskan. Dengar betul-betul. Saya nak sebut ni, dengar. Yang ini agak tricky sikit. Okay. Cuba teka, itu sebutan yang keberapa? Sebutan yang keberapa? Siapa yang boleh meneka dengan sini? Cuba sebut. Lausu harap apa yang Lausu sebut, anda boleh praktis juga. Okay, praktis juga, sambil tu sebut juga. Okay, kalau betul-betul ni bahasa ni, kalau tak cakap, kalau tak guna, memang dengar je, tak boleh, memang tak jalan. Okay, Lausu ulang sekali lagi tadi. Okay. Alright, so bagi siapa yang menjawab itu adalah sebutan yang pertama, anda kurang tepat. Okay, dia adalah sebutan yang kedua. Siapa yang sebut yang kedua, anda hebat. Okay, itu adalah sebutan yang kedua. Okay, yang kedua dia menaik. Okay, okay, alright. So, apa yang tu maksudnya apa? Kan, Lausu bagi contoh satu tadi, sebutan itu membawa maksud kalau kita angsa lah, swan. Swan dengan angsa sama ke? Minta maaf kalau rasa salah. Okay, okay. Dia sebenarnya dua perkataan ataupun satu perkataan pun boleh dan membawa maksud kepada swan. Okay, swan. Okay, alright. Bunyi yang seterusnya. Okay. Ting. 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 Cuba teka, itu sebutan yang keberapa? Kalau anda
meneka itu adalah sebutan yang pertama. Wah, memang cepat tangkap lah. Betul, itu adalah sebutan yang pertama. Okay. Ing, a, ting. Okay. Ting tadi yang Lausu bagi sebutan itu adalah yang membawa maksud kepada dengar, mendengar. Ting, ting, ting. Okay. Ting maksudnya dengar. Ting. Satu lagi yang lebih kurang sama sebab Lausu dekat situasi macam pejabat sekarang ni. Okay. Ting membawa maksud stapler. Ting power ting sia. Ting. Okay. Power ting. Ting zi. Maksudnya ting kertas. Mengeting kertas tu. Okay. Itu juga dengan ting. Okay. Tapi biasanya ting kita dengar. Ting. Okay. So tadi Lausu dah sebut 3 sebutan. Okay, tinggal sebutan yang keberapa tadi? Yang tak ada lagi? Sebutan yang ketiga. Okay, sebutan yang ketiga. Alright. Sebutan yang ketiga, macam mana nak sebut? Okay, kenapa Lausu deliberately tinggal sebutan yang ketiga ni? Sebutan yang ketiga ini yang selalu, yang selalu susah nak dikenal pasti. Ni macam V kan. Tapi kalau dalam penulisan dia akan duduk dekat huruf vokal lah. Okey. Ni. Okey. Kenapa? So, Lausu bagi satu contoh. Tadi yang paling mudah lah untuk kita ingat adalah war. Kalau anda salah sebut perkataan tadi tu, WO tu, menjadi kepada sebutan yang pertama. Contoh, wo yao, wo tu bermaksud sarang. Sarang, wo. Okay. Wo new, kalau tambah new kat belakang dah jadi siput. Saya tahu anda memang sangat confused sekarang ni. Okay. Satu perkataan tu, sebutan yang berbeza, dia dah membawa maksud lain. Kalau war, saya lah. Okay. War. Kalau anda sebut dia sebutan yang pertama, war, itu bermaksud sarang. War, dia nak pergi sarang burung. Okay. Ataupun tambah lagi satu perkataan untuk war tadi tu, jadi siput. War new. Okay. Cuba kalau jadi sebutan yang keempat, war, itu membawa maksud memegang. Workshop. War, memegang. Perbuatan memegang. War. So sila berhati-hati apabila anda ingin menyebut simbol ataupun menyebut satu perkataan. Okey. Lepas tu lari sikit tak ada masalah. Tapi jangan lari yang tak boleh nak dikejar sudah. Okey. War. Contoh war. Saya war. Okey. Alright. So itu adalah 4 bunyi yang Lausu cover. Okey. War. Okey. A. Okey, untuk first class ni bunyi ni dulu dan kita kena biasakan. Okey. Sebabnya selain daripada bunyi-bunyi ini, mungkin the next class anda nak buat nota, nak tulis perkataan dan sebagainya, mungkin Lausu akan tunjukkan strip nota yang menggunakan contoh macam tadi WO kan. So nanti boleh praktis ataupun pergi kedai buku, beli buku yang yang ada perkataan yang W gabungan TA kan, lepas tu ada simbol tu macam mana nak sebut kan. Okay, the next lecture mungkin Lausu akan terangkan macam mana sebutan untuk setiap huruf itu. Okay, untuk memudahkan anda membuat ulang kaji dan juga membaca. Okay, dengan sebutan yang agak tepat dan betul. Okay, kita tak harapkan memang tepat 100% lah, tak Okay, yang penting maksud itu sampai. Contoh macam tadi Lausu bagi satu contoh tadi adalah lapar. Apa lapar tadi? Apa yang lapar tadi? Ingat tak?
Cuba ingat balik. Okey. E. 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 Lapar. E. Okey, satu lagi yang lepas mesti kena ada makan kan? Lausu sebut tadi apa tadi? Makan. Kita nak cakap dengan kawan ni, kita nak esok kita dah boleh cakap Chinese dah kan? Dengan hanya 3 perkataan ni je. 吃饭. 吃饭. Okey. Makan nasi ataupun pergi makan. Oh, 我吃饭了. Okey. Baik. So, kita nak bagi dia complete sikit. Itu satu perkataan yang mungkin pendek sangat kan. Abang. Amoy. Okey. Taka. Handsome. Okey, contoh. Okey. Biasa kan kalau kita jumpa uncle ke apa kan. Okey. So, nak bagi complete. Okey, kita nak gabungkan dengan kata ganti nama diri tadi yang first tadi tu. Okey. Biasa kita gunakan yang pertama dulu. 我, saya. 我. Okay, sebab kita nak berinteraksi dengan orang. Okey, kita mulakan dengan diri kita. 我, saya lapar. Kenapa Lausu suka gunakan perkataan makan dulu? Lausu perasan bila Lausu ajar bahasa ni, bila melibatkan makanan ni agak cepat tangkap. Kan? So saya Lausu anggap anda pun mungkin yang biasa kita guna pun memang akan melibatkan makan. Okey, so gunakan. Kita ulang balik sikit. Okay, Alright. So, tadi, okay, Lausu dah sebut kepada 4 jenis sebutan yang biasa digunakan bukan biasa digunakan, minta maaf, yang wajib digunakan dalam bahasa Cina ataupun Mandarin. 4 sebutan, kalau dalam kita sebutannya tajwid lah Ini 4 je. Okay. Dan 4 sebutan ini, hanya kerana 4 sebutan ini, kalau kita tengok kepada orang Cina, tadi yang Lausu sebutkan kaitkan dengan nombor kan. Kalau sebutan ini dekat dengan apa yang membawa untung ataupun yang membawa kerugian, mereka akan cuba elakkan. Sebabnya satu sebutan contoh tadi yang Lausu bagi contoh yang mungkin agak sensitif bagi kita, okay, Lausu minta maaf tapi Lausu nak sebut contoh tadi tu lah. Yang nombor 4 dan nombor 3 tu, okay, hanya dengan sebutan yang dekat itu mereka gunakan. Macam confuse kan, apa sebenarnya kan. Okay, contoh dalam orang Cina ni dia suka nombor plate dia 8888 ataupun 3333 nombor dia. Sebab sebutan san ataupun pa itu dekat dengan macam mana untungnya dia. San tu maksudnya harta naik. Pa tu maksudnya semakin untung. Okey. Sebabnya sebutan itu nak dekat sama. Okey. Baik. So tadi juga kita pun Lausu pun dah sebutkan, okey, secara mudahnya kita nak gunakan boleh je lepas lecture ni kan, kita boleh je gunakan dengan kawan kita tadi 我. Saya, okey, kata ganti nama diri yang 3 tadi tu kan. 我, 你, 他, yang lapar tadi, yang pertamanya adalah 我饿, lapar. Okey. Dan lepas tu kita nak reply kawan kita kata nak makan apa? 我要吃饭. Okey, tapi fan itu satu jenis makanan je. Kalau untuk orang Melayu kita lah. Kalau untuk orang kita, fan tu adalah nasi. Kan? Kita tak naklah fan, kita nak benda lain. Boleh dalam belajar bahasa untuk peringkat permulaan, campur je dengan perkataan sebab kita nak biasakan dengan kita tak translate banyak. Kan? Memang otak kita akan translate bila berbagai bahasa. Contoh kita cakap bahasa Inggeris pun kita akan translate. Okay, tapi kita nak biasakan. Okay, contoh 我要吃 spaghetti. Okay, nampak tak? Boleh je. Ataupun kita panjang sangat lah Lausu, kita nak pendekkan boleh tak? Boleh. Contoh, 吃 apa? Contoh kawan kita tanya tadi kan, macam kita cakap Akmal, 我饿. Saya lapar. 我饿 Akmal, lapar.
Akmal pun dia pandai pula cakap Cina. Dia pun cakap, "吃什么? Makan apa? Makan apa? Boleh eh?" Kalau dalam bahasa bakunya, 你要吃什么? Itu memang bahasa baku lah. Panjang kan? Okey. Tak apa. 吃什么? Dia tanya kita. Kita pun jawab lah. 吃sate lah. Boleh? Itu pun dah anda telah tahniah, anda telah berjaya menggunakan ataupun telah membuat komunikasi dalam bahasa Cina. Ya, hanya semudah itu sahaja. Okey, yang paling penting pendek, ringkas dan orang faham. Nampak hanya 3 perkataan je. 吃饭